What are we watching? Baby Dollhouse movie. Yay! Why do you say want to go toilet? Yeah. Show me the bag. Yeah. Turn around. It's marshmallow mushroom. So chewy, right? Yeah. Did you guys have fun at the movie? Yeah. Yeah? Me too. Yeah, this is our vlog. Oh, saya ingat tu tu. Nasi. Okay, that's short building. Okay, sekarang kita dah sampai rumah. Dan kita tengah buat assemble Lucky dengan Liam punya blowcase, Pokemon blowcase. Hari ni kita buat Sprigatito dengan Eevee. Hey, Evie, are you Evie? Wow, you did it. Good job. Okay, anyone need my help? No, I'm Yeah. not doing it. If you don't need my help, then I'm gonna go unbox my Let me see. things. Do it. Is it? Hard? Yeah. Okay, let me help you. You're a baby. They're gonna leave you. Okay, Eevee. Oh, it's upside down lah, Lilam. Dude. That's why. Now you're cooking. Are you sure it's like this, Liam? It's not right. How is done? The simple one's of plus, of minus. This is the fake nut. Yeah, this is not it's of minus. What's that, Luna? Yeah, this this A. Nak. Nak. Mommy, is this A plus? Sure. Yeah, A plus 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 plus. Good job, Lucky. Good job. It's so cute. It's like a cat, but it's green. Yes. Let me see. It's A plus. And you know, it's an F and an A plus. Dude. How do I put this thing? Mommy. Oh, here lah. This Wait lah, Luna. Bersedok. Nah. Ni beli dekat kedai RM2 tadi. Nah, yeah, that's it. kedai Eco Shop lah. RM2. Wait. Which one? The hat? Is it the fur part? Wait lah. Oh. Okay, almost time. Mommy, help me. Wait. Mommy, help. Eevee is so cute. Lah, patutlah salah. Salah. Sekejap, so ni kaki belakang kau dapat ni. Luna pun tak tahu. Mami tanya Luna. Kesian Luna. Okay, I have you. I don't understand. Boleh dia? It's not done. Good Mommy, job. Liam doing it. Not done yet, wait. It's so Okay, where's the tail? What's your?
Evie still, yeah? Oh, Luna take it. Nah. Okay. We cannot take it now that she's holding it. One. Hey. Ding 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 ding. Tania. Nah, Eko. Allah. Okay, siap. Comelnya. You can move her ears. How about here, there? I love Evie. He there is moving. Wait, I have to open this for Luna. Oh, that's bad. Ew! Nampak botol. Wait, we have to put on her shirt. When you see bye-bye. What happened? This is good part. Nah, Luna, rambut. Wow, so cute. Nah. Nak. Oh, tak nak pula. Ya Allah. Merajuk. Okay, dah sampai rumah. Suri nak buat Eco Shop punya haul. Tadi Suri pergi Eco Shop dengan anak-anak Suri. Lepas pergi tengok wayang. Jadi, Suri nak tunjuk apa yang Suri beli. Okay, ni popcorn tadi. Ni lollipop mata. Eyeball lollipop sebab dia kecil. Jadi sesuai bagi anak Suri satu. Tak besar sangat. So tak banyak sangat gula dia makan hari tu. Ni anak Suri ambil ni. Dia nak cereal. Ini Suri ambil biskut untuk lunch box diorang. Teddy bear biscuit. Lexus. Ni Suri punya keropok ikan. Dapat 2. Ini mushroom punya marshmallow. Dah habis diorang makanan kereta. Tinggal 2. Suri makan juga tadi. Liat gila. Tapi kat dalam dia ada jam. Ini anak pertama Suri. Dia mesti ambil yang coklat. Ni semua dia yang pilih. Yang coklat ni semua dia pilih. Dia suka sangat coklat. Ni muffin coklat. Ni potato chips. Ini konjac jelly. Board game untuk pergi travel next week. Juice anggur. Ni Suri punya almond and dark chocolate dengan white chocolate almond chocolate. Almond coated chocolate. Chocolate coated almond. Ni Suri beli untuk diorang sebab diorang tak pernah makan dan diorang tak nak pun, tapi Suri nak bagi diorang cuba sebab Suri selalu makan ni masa kecil. Ni Suri punya air. Ini sirap rose tapi soda. Widasi ni sedap. Wait lah. Ini asam jawa. Suri tak pernah tengok 2 ni. Jadi Suri nak cuba. Tapi ni macam raya punya je. Macam lama punya. Tapi Suri first time tengok. Ni Suri punya cup comelan ribbon. So cute, right? Ni sesuai untuk Suri punya morning coffee. Kalau Suri kadang-kadang minum dah sejuk, Suri boleh tambah ais. Tapi kecil je. Di kaca tau. Boleh. Okay. Boleh, I tahu je boleh. Tengok ni comelnya. Ribbon. Pasal purple. My favourite colour. Okay, dah habis. Okay, jom clean up. So, sekarang kita unpack. Suri selalu tak juice dalam bakul macam ni. Lepas tu tak dalam peti. Blue. Okay, ni lollipop yang paling kecil. So, senang. Kalau dia makan pun tak adalah banyak sangat sugar dalam badan. Sebab budak ni dah aktif. You don't need that much sugar. So this little lollipop is enough. Malam ni ada snack lagi yang masuk. What? You don't have fish anymore. Finish your lollipop. Your box. Ada barang sudah sampai hari ni. Sudah nak buat unboxing.
Wow, aroma diffuser. Rasanya ni free sample kan. So, dia kena buat video untuk affiliate. Cantiknya. Look at this. Dia mushroom. Mushroom and aroma diffuser. Mommy will open later. It's like a horse ride. Yeah. And this is, rasanya ni dress. Luna. Yes, Luna. Dress Luna. Okay, ini warna orange. Jom buka. Alah, kain dia tak best. Ni macam polyester. Lepas tu dia dapat macam bag sling ni. Okay, yang ni next. Suri suka beli dress yang collar besar kat dia sebab Suri memang suka collar besar. Dulu masa Suri free hair pun Suri suka pakai collar besar so nampak comel. Sekarang ni beli untuk Luna pula. Wah, okay, yang ni cantik. Yang ni kain sedap ni cotton. Lepas tu kat sini kat collar dia bunga tulip. Oh, yang ni dapat bag. Okay. Okay, yang ni pun kain cotton ni sedap. Okay, nampak ni collar dia ada heart. Ada heart kat collar dia. Comel. Lepas tu dapat sekali dengan bag. Ya sayang, kunci kereta. Okay, ni kain cotton juga. Macam half cotton, half polyester kot. Okay, ni dress dia. Ada collar juga. Tapi dia punya kain penuh dengan corak. Comel ni Lina. Kain dia tak sedap sangat. Nipis. Tapi okey lah. Oh, bawah ni cotton. Cotton yang kesat tu. Yang ni cotton baju. Tapi Kak Suri suka ni sebab dia ada ribbon. Comelnya Lina. Okay. Okay, ni rasanya Suri punya smartwatch. Suri beli smartwatch. Suri sebenarnya nak beli yang Apple punya. Tapi Suri fikir macam mahal sangat je. Sebab Suri tak tahu lagi Suri akan guna harian ke tak. Sebab Suri nak pergi umrah ni. So Suri rasa nak ada smartwatch. Senang untuk Suri track Suri punya berjalan. Sebab Suri kena banyak brisk walk sekarang. Jadi Suri beli yang biasa je. Redmi Watch 5 Active ni. Ni 100 je. Kalau beli yang Apple tu dah 800 lebih. Tapi Suri pakai untuk jam je lepas ni. Sekarang je pakai yang untuk ni. Tak tahulah lepas ni Suri akan brisk walk lagi ke tak. So Suri beli yang ni je dulu. Suri dah survey lama dan Suri rasa baik beli yang murah dulu. Kalau Suri still guna dan Suri rasa nak function yang lagi banyak, maybe Suri upgrade lah. Sebab masa sekarang yang ni dah okay. Tapi masalahnya yang ni tu lah, charger lain lah. Dia tak guna charger biasa. Charger dia macam ni. Tapi dia lama lah tahan. Kalau macam Apple Watch tu satu hari kena charge sekali kan. Setiap hari kena charge. Last Suri pakai jam macam ni 2 tahun lepas kot. Kononnya nak bersenam, dia tak bersenam-senam pun. Alasan je. Wow! Yeah, my new watch. Looks cool. Your watch? This is my watch. Why do you need a watch? You're 4 years old. Wait, let me test. Oh, this sama size. Dia 40mm. Dia sama size dengan Apple Watch. Okay, we have to charge it first. Tapi sedap lah kualiti dia. Sedap je dia punya latex ni semua. Untuk RM100, okay lah. Thank you sayang. Okay, ni satu lagi. Ni rasanya pun sample untuk affiliate. Okay, I want to open this one. Okay. Rasanya Suri tahu ni apa. Apa? Dengan Suri tahu apa. Then? ini happy, Mommy. Okay, sayang. It's a little hard. Maybe we need scissors or knife. Ni ialah massage lumbar support. Suri dah lama nak
masaje. Lepas tu kebetulan seller ni boleh bagi free sample. Suri pun minta, dapat. Mikrofon Mami. Mami, you're the best. Wow. Okay, let's show the box. Ni dia Bow Midi punya. So dia akan buat unboxing dekat TikTok. Lepas tu dia akan selit-selit sikit lah. Ya Allah. So dia akan selit-selit sikit dalam video ni. So dia akan buat unboxing dekat TikTok. Sebab so dia kena buat video untuk affiliate. Nak blend bawang sebab bawang blend dah habis. Kat rumah ni memang kena ada bawang blend sebab anak suri semua kalau nampak bawang dalam masakan dia orang tak akan makan. So suri kena blend. So dia orang tak tahu dan dia orang tak nampak ada bawang tu, dia orang makan okey je. Last suri blend bawang masa kat rumah lama kat KL. Masa duduk sini, Abang Suri yang tolong, Abang Suri yang bagi sebab dia jual bawang blend. So ni first time Suri nak blend bawang kat rumah ni. Korang macam tu tak? Suri macam sentimental. Suri akan fikir, oh ni first time buat ni. First time jalan-jalan kat sini ataupun last time jalan-jalan kat sini. Ataupun oh ni kita punya first time makan malam kat rumah baru. Ataupun ni last time kita makan kat rumah lama. Korang macam tu tak? Suri macam ni sentimental macam tu. Jadi bila Suri bercerai hari tu, Suri ingat semua benda tu. Macam oh ni last time, first time kita makan, first time Suri makan IKEA dengan dia. Macam tu. Faham tak? Jadi, tapi benda tu sekejap je lah. Sampai Suri akan move on. Cuma nak move on daripada fikir benda macam tu, macam ni Suri takkan tengok sampai sekarang pun Suri still fikir macam ni. Macam ni first time Suri blend bawang kat rumah baru. Pelik kan? Benda tu tak perlu fikir pun. Tapi kenapa nak fikir? Tapi entahlah, Suri jenis sentimental. Suri akan fikir benda tu. Tapi dia ada benda, ada bagusnya, ada tak bagusnya lah. Sebab Suri macam orang cakap apa, romanticizing life. Suri akan romanticize Suri punya life dengan fikir benda-benda kecil macam tu pun Suri akan rasa happy. Macam oh ni first time blend bawang. Tapi yang tak bagusnya Suri dah tak boleh buat dah. Lepas tu Suri akan sedih lah. Tapi masa benda tu jadi Suri akan happy lah macam ni kan. First time Suri blend bawang kat rumah baru. Faham tak?
ayam, dia makan 2 kali. Jadi Suri selalu buat dia 2 bekas. Apple pun 2 bekas. Suri dah sampai rumah. Sekarang Suri nak makan breakfast yang lebih Maggi goreng tadi. Lepas tu Suri nak edit 2 video dan shoot 2 video. Suri takkan tunjuk lah part tu kot, bosan. Suri nak makan dulu. Kena mangkuk anak je. Bismillahirrahmanirrahim. And one teddy bear. Thank you. Welcome. Okay, Suri nak pergi beli barang dapur sikit. Bukan barang dapur lah, dia macam barang keperluan sikit yang tak cukup kat rumah. Dekat kedai yang kecil ni je. Lepas tu pergi dekat buat. So, 1 roti. Tengah musim jadi dia sangat-sangat manis. Jadi Suri dah beli 2 minggu ni. Tengah manis dan tengah murah. 2, maybe I should buy the head too. Kari kepala ikan sedap ya. Kita ambil isi sikit. Okay. Yes. Try. Kalau biti ke sekejap. Ni je. This baby bites. And what did you